Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Idina Rania binti Abdul Hakim. Dan saya Nur Haifah Sofia binti Mat Khairul Nizam. Dan saya Ainul Mardiah binti Khairul Latif. Kami merupakan calon duta murid keselamatan mobiliti dari SK Seri Syakab. Di sekolah kami masih terdapat murid yang datang tanpa memakai topik ledar. Motosikal membawa penumpang melebihi had. Malah ada juga remaja yang menunggang motosikal tanpa berlesen. Situasi ini amat membimbangkan kerana keselamatan setiap nyawa amat berharga. Jika diberi peluang menyertai program VIA Self Mobility, kami akan melaksanakan projek Pulang Selamat. Kami percaya perubahan besar bermula dengan langkah kecil. Berikan peluang kepada SK Seri Syakab untuk bersama-sama membina komuniti yang lebih selamat dan melahirkan generasi yang menghargai keselamatan di jalan raya. Pilihlah kami, SK Seri Syakab. Pulang selamat, masa depan selamat. Sekian sahaja daripada kami. Bye!